Lady Boss bersama saya, Liana Jasmine. Menarik di style OK. Okey, jom. Lady Boss, setiap Isnin 11.30 pagi. Bersama Liana Jasmine dalam program majalah inspirasi buat kaum wanita yang berkongsi pengalaman dan kejayaan yang berjaya diraih dalam pelbagai bidang kerjaya. Yang paling penting kena tidak berputus asa, kena cekal berusaha dan kena ada muka yang tebal. Kecekalan dan keberanian beliau harus kita contohi. Semestinya hanya di saluran OK. Welcome to Can We Cook? Menarik di Foodie OK. Is it? I wanted to say. Can We Cook? Setiap Selasa 4.30 petang. Bersama hos Chef Fazli Yaakob bersama selebriti undangan akan berkongsi resepi dan tips memasak. Don't be scared, okay? That's just me. Because think it's sugar. Most people do this. There's no sense. What happened to your hair? Cooking this. Okay, Yeah. Semestinya hanya di saluran OK. Duduk Syabik. Ini tentang kes Aiman yang bawa selian aku tu. Sekarang EAIC sedang buat siasatan. Kebetulan HQ hantar kau untuk uruskan kes ni. Habis tu nak saya tolong apa? Ini fail tentang kes tu. Aku nak kau ubah maklumat dalam ni supaya kita semua nampak tak bersalah. Dan kalau kau jumpa apa-apa bukti dalam ni, kau hapus saja. Tapi tuan, saya tak pernah buat macam ni. Jangan bimbang. Muaz akan ada untuk bantu kau. Baik tuan. Masuk! Apa semua ni, Syafiq? Aku adalah pegawai risikan yang dihantar oleh HQ untuk bekerjasama dengan pihak EIC untuk menyiasat kes ini dan kes pemalsuan dokumen-dokumen sulit. Awak ni penyelia atasan yang menyembunyikan salah laku pegawai bawahan kamu. Terima kasih untuk fail ni. Bawa mereka. Kuasa adalah tanggungjawab. Integriti adalah kunci. Menarik di lensa OK. Tucked away in a leafy corner of Oxfordshire, there's a workshop where unloved and forgotten objects are given a new lease of life. Now, that looks brilliant. Gary Wallace is a restoration and salvage dealer with a difference. What would you want for the whole thing? To create masterpieces that are sought after by collectors the world over. He travels far and wide to buy abandoned objects with hidden potential, Wow, what's this thing? That's amazing. then reinvents and transforms them into one-of-a-kind marvels. Semestinya hanya di saluran OK. Menarik di lensa OK. Sebuah lembah yang telah dihuni sejak zaman Paleolitik sekitar 1,830,000 tahun yang lalu. Kawasan yang diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO serta geopark kebangsaan. Tradisi Lestari. Setiap Ahad 12.30 tengah hari. Rangkuman kisah tradisi dan kontemporari masyarakat yang masih mengekalkan jati diri di bumi istimewa ini. Semestinya hanya di saluran OK. Menarik di lensa OK. Legasi budaya. Setiap Khamis 12.30 tengah hari. Dokumentari yang mengangkat kepelbagaian kisah warisan dan budaya yang terdapat di tapak warisan dunia Melaka. Merangkumi kisah masyarakat pelbagai etnik dalam pelbagai aspek seperti sosio-budaya masyarakat, warisan lisan, seni bina, makanan tradisi, pakaian tradisional dan pelbagai lagi. Saya pun ada buat heritage walk. So okey, saya buat perjalanan istimewa. Saya boleh lihat hanya semasa perkahwinan Siti Melaka. Ciri-ciri dia menunjukkan lambang dan status. Semestinya hanya di saluran OK. Tahun 2025, peruntukan Kementerian Pendidikan bertambah dari 58 bilion ringgit setahun sebelumnya kepada 64 bilion ringgit.
sekolah angkat madani di mana syarikat-syarikat dan pegawai tinggi turun ke bawah untuk menyantuni mereka dan cuba meringankan beban mereka. Apa yang kita harapkan daripada syarikat? Ia kemudahan asas sebanyak dari segi dana. Tetapi satu hal yang saya nak tekankan yang penting, syarikat-syarikat ini dan tokoh-tokoh korporat dan pengurus ini punyai pengalaman, dan kalau diperkenalkan kepada pelajar, siapa dia? Pengurus syarikat atau presiden CEO satu syarikat, operasinya sekian, keupayaannya sekian. Jadi anak-anak itu akan tertarik dengan tokoh itu. It is beyond CSR. We are talking about compassion, about taking a responsibility to build this nation together, to ensure that no one is left behind. Menarik di drama OK. Welcome back. Tak ada siapa yang tahu tentang masa depan. Musuh tak boleh salahkan dia. Saksikan siri drama menarik ini dalam Demi setiap hari 2.30 minit petang. Apa pun yang you nak buat dekat luar rumah, terserah pada you. Suraya this, Suraya that. You know what? I'm giving you an ultimatum. It's me or her. Kakak dia, dia kaya. Banyak benefit kita boleh dapat daripada dia. Mak ingin sangat tengok Mak kahwin. Bahagia macam orang lain. Kita orang Islam. Aku dengan agama. Semestinya hanya di saluran OK. Perhatian robot Zeta. Saya panggil kamu ke sini kerana bandar setan yang berada dalam zon merah. Menarik di Santai OK. Kita mesti reka raksasa yang berkebolehan meledakkan medan elektromagnetik. Saksikan sebuah rancangan animasi 3D tempatan yang menampilkan 5 adiwira. Rico, Django, Rex, Ellie dan Bebop untuk melindungi dan mempertahankan bandar Zitania dan juga chip AI yang digelar Zeno dari ancaman kumpulan penjahat Calavera dan Big Boss Omega. Robo Zeta musim 2 setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad 5.30 minit petang. Semestinya hanya di saluran OK. Perkataan sains asalnya daripada perkataan Latin Scienta bermaksud pengetahuan fenomena alam semula jadi. Menarik di Santai OK. Program majalah berkisarkan hukum sains yang dapat diguna pakai secara harian dan dapat ditunjukkan dengan cara yang santai melalui sketsa kehidupan melalui watak Mat Ting di dalam bengkel Tank. Ting Tank. Setiap Jumaat 3.30 minit petang. Dua lapisan cecair terbentuk dengan jelas. Keadaan ini boleh terjadi. Molekul air adalah molekul polar yang bererti salah satu hujung molekul memiliki muatan positif. Bagaimana keadaan ini boleh terjadi? Penyelidikan dalam bidang sains menghasilkan banyak penciptaan dan penemuan baru. Semestinya hanya di saluran OK. Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula? Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni. Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan nasi kita mungkin hilang. Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu? Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan nasi kita. Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my. Salam baca. Menarik di Santai OK. Kita akan mengunjungi banyak lokasi-lokasi yang menarik di Malaysia untuk memburu ikan-ikan. Rancangan Salam Baca setiap Rabu 9 malam.
Saksikan majalah realiti memancing bersama PG Gan dan seorang tetamu untuk menyelesaikan misi memburu dan memancing ikan-ikan tertentu di pelbagai lokasi perairan yang telah ditetapkan oleh ejen Satya. Sekarang kita mulakan misi pertama. Teka-tekilah dulu. Banyak kolam-kolam, banyak tasik-tasik yang dihuni oleh monster-monster yang terdapat dekat sana. Semestinya hanya di saluran OK.